mood emosi kita itu turun naik. Soalannya, bagaimanakah kita nak menguruskan emosi kita dalam keadaan kita sedih? Macam mana kita nak manage emosi kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Emosi adalah soal perasaan, soal jiwa manusia. Perasaan gembira, perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan gelisah, semualah yang berkaitan dengan perasaan kita sebut ia sebagai emosi. Kalau boleh hidup ini kita nak sentiasa gembira, sentiasa ceria, sentiasa happy-happy. Cuma ada kalanya kadang-kadang kita ni didatangi dengan ujian, dugaan yang menyebabkan mood emosi kita itu turun naik. Soalannya, bagaimanakah kita nak menguruskan emosi kita dalam keadaan kita sedih? Macam mana kita nak manage emosi kita supaya kita tidak melakukan perkara yang bukan-bukan, perkara yang memudaratkan diri kita, memudaratkan keluarga kita dan memudaratkan masyarakat. Apa yang kita nak buat sebenarnya? Janji Allah, tawaran Allah kepada kita, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Tuhan, jiwa akan menjadi tenang. Emosi dia ada kaitan dengan tenang tak tenang. Allah dah bagi tawaran, jika engkau ingat kepada aku, maka jiwa akan menjadi tenang. Bila jiwa kita tenang, insya-Allah walaupun kita diuji, didatangi dengan perkara-perkara yang kita tak jangka, di luar daripada pemikiran kita, insya-Allah kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang memudaratkan tadi. Persoalan kedua adalah macam mana kita nak melatih diri nak ingat Tuhan ni dalam keadaan sekarang. Katakan hidup kita sedang tenang, sedang ceria, gembira, tetap kita kena latih diri kita sepanjang masa untuk ingat kepada Tuhan. Jaga solat, baca Quran, berzikir, beristighfar, melakukan perkara-perkara yang baik, perkara yang bagus, perkara-perkara yang memberi manfaat. Pada masa akan datang, apabila kita diuji, emosi kita tak berapa stabil, mungkin kita nak marah contohnya, maka kita mudah adaptasi untuk menguruskan emosi kita tadi dengan kaedah mengingati kepada Tuhan. Kerana ketika kita tenang, ketika kita tidak diuji, keadaan biasa pun kita sentiasa ingat kepada Tuhan. Apabila kita sentiasa melazimi perkara-perkara berikut, saat kita nak ingat kepada Tuhan, lebih-lebih lagi saat kita diuji dengan perasaan yang sedih, insya-Allah kita akan lebih mudah untuk menguruskan emosi kita. Saya nak mengajak, berpesan pada diri saya dan juga anak-anak sekalian, kita lazimi, kita jadikan rutin diri kita untuk menggapai tenang, ingat kepada Tuhan. Allah jadikan kita, memberi nafas dan nyawa kepada kita, mengalirkan darah dalam badan kita. Sudah pasti dia boleh membantu kita untuk kita mengawal, menguruskan emosi kita saat kita diuji. Setiap masalah, setiap kekusutan ada jalan penyelesaiannya, insya-Allah.